ada benda yang aku simpan bertahun-tahun. Benda yang jadi masa aku kerja part-time dekat satu hospital lama. Aku tahu ramai orang tak percaya. Tapi aku sendiri tengok depan mata. Dan sampai sekarang, aku tak boleh lupakan cerita tu. Masa tu, aku baru habis SPM. Aku ambil kerja sementara dekat hospital daerah, bahagian maintenance. Shift malam tak ramai orang. Biasanya, aku jalan sorang-sorang dari satu bangunan ke satu bangunan. Yang paling aku tak suka, bangunan belakang. Bangunan tu lama dan kat situlah letaknya bilik mayat. Bilik tu tak besar, dinding simen kasar, bau ubat terlalu kuat dan lampu dekat kawasan tu selalu berkelip. Tapi waktu tu aku belum pernah masuk. Cuma dengar cerita dari staf lama, ada yang pernah tengok mayat gerak sendiri. Aku anggap tu semua cerita, nak takutkan budak baru. Satu malam, ada seorang staf forensik minta tolong aku untuk angkat barang masuk bilik tu. Aku ikut je arahan dia. Masa pintu terbuka, rasa sejuk dia lain macam. Bukan macam aircon, tapi sejuk dia rasa macam basah, lembap. Dalam bilik tu ada beberapa peti mayat. Semuanya ditutup. Tapi satu peti dari hujung tu tak rapat. Macam terbuka sikit. Aku terus rasa tak sedap hati. Tapi aku diam je. Masa aku letak barang atas meja, aku ada dengar bunyi. Macam ada orang buka peti mayat tu. Bila aku tengok semua peti tu, tak ada yang terbuka. Semua tertutup rapat. Tapi masa tu juga aku perasan satu benda. Peti hujung tadi makin terbuka. Aku yang dah mula rasa takut, terus panggil abang staf tu. Dia tengah susun barang, tak dengar panggilan aku. Bila aku tengok balik ke arah peti tadi, aku nampak satu tangan pucat, keluar sikit dari celah tu. Aku terkejut. Badan aku semua tak boleh gerak. Nafas aku pun macam tersekat-sekat je masa tu. Aku tengok lagi tangan tu, tetap ada kat situ, tak bergerak pun. Abang tu datang dekat aku. Dia tengok aku macam orang dalam ketakutan. Dia tengok arah peti yang aku tengok tadi. Dia terus tarik aku keluar dari bilik tu sambil tutup pintu cepat-cepat. Lepas tu dia bagi tahu aku, peti tu memang dah rosak. Tapi kadang-kadang ada sikit gangguan. Mungkin ada yang buka dari dalam. Biasalah tu. Malam tu, suasana terasa lain sangat walau dah berada di luar bilik. Bunyi dengungan tiba-tiba terhenti seketika, diganti dengan senyap yang buat bulu roma aku meremang. Terdengar bunyi dari dalam bilik. Peti mayat perlahan-lahan bergetar, seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang sedang menolak keluar, walaupun tiada siapa sepatutnya di situ. Aku jadi makin takut. Aku ambil keputusan untuk menjauh dari bilik itu sepanjang aku hidup. Mungkin terlalu takut atas apa yang terjadi. Seminggu lepas tu, aku berhenti kerja dekat hospital tu. Tapi sebelum keluar, aku sempat sembang dengan guard lama kat situ. Dia cakap, budak-budak baru selalu je nampak tangan keluar dari peti mayat. Tapi bukan tangan mayat, cuma gangguan je. Orang lama semua dah tahu, dah hadap semua tu, dah jadi kebiasaan. Sampai hari ni, aku langsung tak berani lalu dekat belakang hospital tu. Sebab bilik tu boleh nampak dari luar. Dahlah belakang tu sunyi je, seram juga kalau lalu sorang-sorang.